Assalamualaikum warahmatullahi. Anda bersama Atuk Mat Channel. Hidup dengan sunnah, living the sunnah. Hari ini kita nak kongsikan satu amalan ringkas tapi sangat besar nilainya, iaitu sunnah bangun tidur Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan kita bila bangun tidur, benda pertama yang kita capai ialah telefon. Buka WhatsApp, tengok notifikasi, terus scroll media sosial. Tapi cuba bayangkan kalau 30 saat pertama selepas kita bangun itu, kita hadiahkan zikir dan doa seperti yang diajar oleh Nabi. Antara doa yang diajar oleh Nabi apabila bangun tidur ialah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekali puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas Dia mematikan kami, dan kepada-Nya lah tempat kembali. Bila kita baca doa ini, kita ingat tidur itu seolah-olah mati sekejap. Bangun semula pagi ini adalah nikmat baru daripada Allah, bukan automatik, bukan jaminan. Sebelum tidur, tanam niat, esok bila aku bangun, aku nak mula hari dengan doa dan zikir dulu, bukan dengan telefon. Kalau kita boleh ubah 30 saat pertama selepas bangun tidur, insya-Allah akan ubah rasa dalam satu hari kita. Sedikit demi sedikit kita cuba hidup dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari saat kita buka mata sampai kita sepejam mata semula waktu malam. Jika video ini bermanfaat, kongsikan dengan seorang rekan. Mungkin itu menjadi sebab pahala berpanjangan. Terima kasih kerana menonton Atuk Mat Channel. Hidup dengan sunnah, living dengan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.